suara ombak yang menghempas telinga. Dan di atasnya, bunyi enjin bot laju yang membelah air dengan nyaring. Lieutenant Muda Siti Aisyah, atau nama sebenarnya Nurul Iman, terbaring di atas lantai bot yang sejuk dengan seluruh tubuhnya diikat kemas menggunakan tali. Mulutnya disumbat dengan kain yang ketat, menyebabkan jeritan yang cuba dikeluar hanya bergema di kerongkongnya. Di hadapannya, Kolonel John Miller, seorang pegawai tentera asing dari pasukan bersekutu, berdiri memegang diari usang peninggalan adik lelakinya. Di bibirnya terukir senyuman jijik seolah-olah sedang melihat seekor serangga. Tikus Asia yang hina harus belajar sedar diri, suaranya fasih berbahasa Melayu, tetapi penuh dengan nada penghinaan perkauman yang tidak dapat disembunyikan. Adik kau tak tahu perkara tu. Sebab itu dia hilang. Dan sekarang, giliran kau. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memberi isyarat kepada 4 orang anggota tentera Malaysia yang telah berpaling tadah dan menjadi pengikut setianya segera mengangkat tubuh wanita itu. Tanpa teragak-agak, mereka mencampakkan rakan senegara mereka sendiri ke dalam laut yang gelap dan dalam demi memuaskan hati tuan asing mereka. Bus! Tubuhnya disedut masuk ke dalam air laut yang sejuk tanpa belas kasihan. Dari permukaan, gelak tawa gila mereka semakin menjauh, dan pandangannya serta-merta dipenuhi dengan kegelapan biru yang membawa putus asa. Tali yang mengikat tubuhnya terasa berat, dan oksigen di dalam paru-parunya semakin menipis. Adakah ini pengakhirannya? Mati keseorangan di dalam laut yang dingin tanpa sempat mendedahkan kebenaran tentang adiknya. Namun, pada ketika skim, sesuatu yang aneh berlaku. Di saat dia tenggelam semakin dalam, ketakutan dan keputusasaan di matanya lenyap serta-merta. Sebaliknya, yang muncul adalah renungan dingin dan tenang seorang pemangsa teratas rantaian makanan. Dia menahan nafas dengan tenang. Kemudian, dia mengeluarkan serpihan logam kecil dan tajam yang diperbuat daripada hujung penyepit rambut yang disembunyikan di bawah lidahnya. Dia mendongakkan kepalanya ke belakang dan mula memotong tali yang mengikat tangannya di belakang punggung dengan pantas dan mahir. Miller menyangka dia baru sahaja membuang seekor tikus hina ke laut. Dia silap. Dia sebenarnya baru sahaja memulangkan seekor jerung putih kembali ke habitatnya dengan tangan dia sendiri. Beberapa bulan sebelum dicampakkan ke dalam laut yang sejuk, di pejabat Panglima Tentera Laut, Lieutenant Commander Nurul Iman sedang membaca fail di atas meja buat kali ke-10. Tajuk fail itu ialah Laporan Interim Kehilangan Sarjan Haziq, nama satu-satunya adik lelakinya. Kandungan laporan itu ringkas. Sarjan Haziq dikatakan gagal menyesuaikan diri dengan kehidupan pasukan, sering keluar tanpa kebenaran, terbeban dengan hutang judi, dan akhirnya meninggalkan kem tanpa izin. Dalam erti kata lain, dia dituduh lari dari tugas, awal. Tak masuk akal. Suara dingin seperti ais keluar dari mulutnya. Adiknya, Haziq, mencintai pasukan tentera lebih daripada sesiapa pun dan merupakan seorang pemuda yang penuh dengan kebanggaan sebagai seorang prajurit. Tuduhan bahawa adiknya membuang seragam dan lari hanya kerana hutang judi adalah satu pembohongan yang lebih sukar dipercayai daripada jika dunia ini terbalik. Di hadapannya, Laksamana Rahman, seorang pegawai tinggi tentera yang sudah berumur, memandangnya dengan pandangan sayu. Beliau adalah rakan seperjuangan arwah ayah Nurul Iman dan merupakan penjaga yang menganggap Iman seperti anak perempuannya sendiri. Iman, katanya dengan suara berat. Pak Cik faham perasaan kamu. Tapi keputusan siasatan rasmi dah keluar macam tu. Tak ada apa lagi yang kita boleh buat. Tidak, Tuan. Iman mengangkat wajahnya. Matanya diselubungi kesedihan, tetapi di sebalik itu, api keraguan dan kemarahan yang tajam sedang membara. Ini semua rekaan. Seseorang sedang mencemarkan nama baik Haziq dan menyembunyikan kebenaran. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Ke mana kamu nak pergi? Ke tempat terakhir Haziq bertugas. Pulau Gelora. Laksamana Rahman terkejut. Pulau Gelora? Itu tempat terkutuk. Kem di Pulau Gelora, di bawah nama latihan ketenteraan bersama Malaysia Pasukan Bersekutu,
sebenarnya dikuasai sepenuhnya oleh Kolonel John Miller. Ia adalah kawasan yang seolah-olah kebal undang-undang. Perkara yang berlaku di sana terlepas daripada pengawasan markas tentera secara licik. Tak boleh. Kamu tahu tempat apa tu, kan? Lagipun, kamu adalah legenda hidup dalam pasukan khas kita. Lieutenant Komander wanita termuda, digelar Sri Kandi Laut. Sebaik sahaja kamu muncul di sana, semua orang akan tahu identiti kamu. Terlalu bahaya. Sebab skim saya akan tinggalkan segala-galanya untuk ke sana. Suara Iman penuh dengan keazaman seseorang yang sudah nekat. Petang itu, dia melepaskan segala-galanya. Dia menanggalkan pangkat Lieutenant Commander yang bersinar di bahunya. Rambut panjangnya yang mencecah pinggang, kebanggaan kewanitaannya sebagai seorang askar, dipotong pendek tanpa rasa ragu. Kemudian, dia menyarung seragam longgar yang tidak padan, menyamar sebagai pegawai muda yang baru ditauliahkan. Berdiri di hadapan cermin, dia bukan lagi Lieutenant Commander Nurul Iman yang menggerunkan di medan perang. Dia kini kelihatan seperti pegawai logistik biasa yang naif dan tidak tahu apa-apa tentang dunia, Lieutenant muda Siti Aisyah. Skim wajah baharu yang dipilihnya. Betul ke kamu nak buat sampai macam ni? Tanya Laksamana dengan suara sebak. Bukankah saya sebagai kakak yang patut mencari jalan terakhir untuk adik saya? Iman mengemas barangnya dan mengambil kompas usang peninggalan arwah ayahnya. Ayahnya, seorang bekas pelaut tentera, menjadikan benda itu sebagai panduan hidup di laut. Dia membuka penutup belakang kompas itu dan menanam satu alat isyarat kecemasan mikro di dalamnya. Ini insurans terakhir saya, kata Iman. Jika berlaku situasi terburuk yang tak dapat saya selesaikan sendiri, saya akan hantar isyarat ini. Bila masa itu tiba, saya mohon tuan tolong uruskan selebihnya. Itu bukan sekadar permintaan. Ia adalah wasiat seorang prajurit kepada penggantinya, jika dia gagal, tolong hancurkan akar kejahatan ini bagi pihaknya. Laksamana Rahman memeluk bahu Iman dengan erat tanpa berkata apa-apa. Di matanya terpancar kesedihan mendalam seorang komander yang terpaksa menghantar anak didiknya sendiri ke medan maut. Keesokan harinya, Nurul Iman, atau kini Lieutenant muda Siti Aisyah, menaiki kapal pengangkut menuju ke Pulau Gelora dengan hanya membawa satu beg duffel kecil, tanpa pengetahuan sesiapa. Di tangannya tergenggam erat kompas usang yang mempertaruhkan nasib dirinya dan kebenaran kematian adiknya. Ombak ganas menghempas kapal, seolah-olah memberi amaran tentang masa depannya. Sebaik sahaja menjejakkan kaki di Pulau Gelora, Iman dapat merasakan udara di situ berbeza sepenuhnya daripada kem tentera yang diketahuinya. Tebing pantai yang curam dan angin laut yang tidak henti-henti bertiup menjadikan pulau terpencil itu seperti sebuah kerajaan bebas yang terpisah daripada dunia luar. Di mata para prajurit dan anggota bawahan, tiada sinar semangat seorang prajurit, sebaliknya hanya ketakutan dan kepasrahan yang mendalam. Raja di kerajaan ini adalah Kolonel John Miller, ketua pasukan perwakilan tentera asing dan pemerintah sebenar kem itu. Dia seorang pegawai berkulit putih, tinggi lampai, berambut perang dan bermata biru. Namun, di sebalik senyumannya, tersembunyi keangkuhan yang memandang rendah bangsa lain dan penghinaan sadis terhadap golongan lemah. Apabila Iman melapor diri di pejabatnya buat kali pertama, Miller terus mendedahkan sifat jijiknya. Dia berpura-pura menyemak fail Iman, kemudian mencampakkan fail itu ke atas meja sambil memandangnya dari atas ke bawah. Pandangannya penuh dengan rasa ingin tahu yang menghina, seperti melihat haiwan di zoo. Little doll, patung kecil. Perkataan pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah pangkat atau nama, tetapi gelaran yang merendahkan bangsa dan jantina. Apa sebab markas hantar patung kecil macam ni ke kem aku? Nak bagi cuci mata askar-askar ke? Walaupun fasih berbahasa Melayu, setiap intonasinya syarat dengan penghinaan terhadap orang Asia dan wanita. Saya akan jalankan tugas sebagai pegawai logistik dengan sebaik mungkin, Tuan. Iman menahan kemarahan yang meluap-luap dan berlakon sebagai pegawai baru yang naif dan ketakutan. Sikapnya itu hanya menyemarakan lagi keangkuhan Miller. Sebaik mungkin. Apa yang kau boleh buat?
Susun fail. Atau layan aku minum malam-malam. Mendengar gurauan lucah itu, 4 orang pegawai tentera Malaysia yang berdiri di sebelahnya ketawa terbahak-bahak seolah-olah telah dirancang. Mereka inilah syaitan-syaitan lain yang menguasai pulau ini. 4 ekor hantu laut digelar hantu laut. Ketuanya ialah Lieutenant Zamarul. Dia adalah anjing paling setia kepada Miller dan ketua Samsung yang melakukan segala kerja kotor. Di bawah perlindungan Miller, dia memeras ugut dan memukul anggota bawahan, membina kerajaan kecilnya sendiri. Dialah orang yang menyeksa adik Iman, Haziq, sehingga ke saat akhir. Di sebelahnya ialah Sarjan Kamal, pegawai bekalan. Dia pakar memanipulasi akaun, melenyapkan rekod bekalan tentera yang diselewengkan oleh Miller dan Zamarul. Ketiga ialah Sarjan Rashid, seorang medik. Dia memalsukan laporan kecederaan akibat penderaan sebagai kemalangan latihan dan mengabaikan penderitaan mental anggota sebagai kelemahan pribadi. Dan terakhir ialah Korporal Daud, pengendali bot peronda tunggal di pulau itu. Dia adalah penyeludup yang membawa keluar barang tentera curian menggunakan bot perondanya pada waktu malam. 4 ekor syaitan ini adalah parasit yang menghisap darah rakan senegara mereka sendiri di bawah naungan sayap syaitan besar bernama Miller. Dengar sini, patung kecil. Miller bangun dan menghampiri Iman. Bayang-bayangnya yang besar seolah-olah menelan tubuh kecil Iman. Di pulau ini, akulah undang-undang dan akulah Tuhan. Tanpa izin aku, sehelai daun pun tak boleh bergerak. Ingat, rasa ingin tahu yang tak bertempat bukan saja boleh membunuh kucing, tapi juga tikus kecil macam kau. Faham? Itu adalah amaran yang jelas, jangan cari pasal macam adik kau. Iman menundukkan kepala sebagai jawapan. Dia menekan perasaannya sekuat hati agar niat membunuhnya tidak dikesan. Sejak hari itu, gangguan daripada geng hantu laut bermula. Lieutenant Zamarul sentiasa mencari kesalahan dalam kerjanya, menengking dan menghinanya di hadapan semua orang. Woi, Lieutenant Siti. Nombor dalam buku log ni satu pun tak betul. Benda asas macam ni pun tak boleh buat, ada hati nak jadi pegawai. Dasar perempuan. Dia sengaja memberikan buku log yang telah dipalsukan untuk meletakkan kesalahan ke atas Iman. Sarjan Kamal pula enggan mengeluarkan barang keperluan peribadi Iman dengan alasan stok tiada, manakala Korporal Daud sesuka hati mengubah jadual bot, satu-satunya pengangkutan ke tanah besar, menyebabkan Iman terperangkap di pulau itu. Mereka mahu memulaukannya secara mental dan fizikal supaya dia berputus asa dan berhenti sendiri. Anggota lain memandang simpati tetapi tidak berani menegur kerana takut hidup mereka akan menjadi neraka jika disasarkan oleh geng hantu laut. Iman menanggung semua ketidakadilan itu dengan senyap. Pada waktu siang, dia berlakon sebagai Lieutenant Muda Siti Aisyah yang lembab dan bodoh untuk mengurangkan kewaspadaan mereka. Namun pada waktu malam, dia bergerak seperti hantu, mencari jejak adiknya. Dia pergi ke berik lama adiknya. Loker usang yang tertera nama Haziq kini kosong, hanya tinggal beberapa helai pakaian buruk. Dia menggeledah setiap sudut loker itu, mencari sebarang petunjuk kecil yang mungkin disembunyikan. Dia tahu, perjuangan mendedahkan kebenaran di empayar kejahatan ini tidak akan mudah. Ia sunyi, menyakitkan, dan mungkin menuntut nyawanya. Tetapi dia tidak boleh berputus asa. Dia datang bukan sekadar untuk membalas dendam, tetapi untuk membersihkan nama adiknya dan menghukum syaitan-syaitan itu dengan tangannya sendiri. Dia adalah seorang komando. Sekali dia menggigit, dia tidak akan melepaskan. Serangan balas senyapnya bermula perlahan dari tempat yang paling gelap. Walaupun diganggu tanpa henti, Iman tidak goyah. Setiap penghinaan menjadi batu asah yang menajamkan lagi dendamnya. Dia menyiasat dalam gelap dan akhirnya menemui rakan sepasukan adiknya yang paling rapat, Laskar Kanan Farid. Menurut rekod rasmi, Haziq dipulaukan, tetapi Iman tahu itu fitnah. Namun, menemui Farid amat sukar. Farid sedang menjalani hukuman kerja berat membaiki tebing pantai yang berbahaya, sengaja diasingkan oleh geng hantu laut supaya dia tidak membocorkan rahsia. Iman tidak berputus asa.
Dia menganalisis jadual kawalan dan menemui satu peluang apabila Farid bertugas di pos kawalan malam. Pada malam yang sunyi, Iman menyelinap keluar ke pos kawalan terpencil itu. Farid memandangnya dengan penuh ketakutan. "Apa cik tuan buat kat sini?" Kalau Leftenan Zamarul tahu, suaranya menggigil. "Jangan takut, Farid," kata Iman perlahan. "Aku kakak Sarjan Haziq." Mata Farid terberiak. Ketakutan di matanya perlahan-lahan runtuh, digantikan dengan kesedihan dan kemarahan yang telah lama dipendam. "Kakak." Farid memanggilnya tanpa sedar. Dia akhirnya menemui seseorang yang boleh mempercayainya di neraka ini. Dia mula menceritakan segala-galanya sambil menangis. Ceritanya jauh lebih mengerikan daripada jangkaan Iman. Sarjan Haziq adalah satu-satunya orang yang berani menentang korupsi geng hantu laut. Dia melihat Zamarul memeras ugut gaji dan wang saku anggota bawahan, dan cuba melaporkannya ke pihak atasan. Tetapi laporannya diabaikan, malah dia dituduh sebagai pembawa masalah. Sejak itu, Haziq dibuli dengan kejam. Dia diasingkan, dipukul, dan diberi kerja-kerja berbahaya. Namun, Haziq tidak tunduk. Dia mencatat segala jenayah mereka dalam sebuah buku nota rahsia, yakin suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. "Haziq tak pernah putus asa," kata Farid sambil mengesat air mata. Dia selalu cakap, "Kalau kita diam, akan ada mangsa kedua, ketiga. Seseorang kena berani." Pada malam kejadian, Haziq merancang untuk menyerbu lokasi penyeludupan Miller dan kuncu-kuncunya di gudang lama. Dia membawa buku notanya sebagai bukti. Skim kali terakhir Farid melihatnya. Keesokan harinya, Haziq diisytiharkan lari dari tugas awal. Tak ada siapa percaya cakap Haziq. Semua orang tuduh dia pengecut. Tapi saya tahu, dia bukan jenis yang lari. Mereka dah bunuh dia. Dan tanam dia kat mana-mana, rintih Farid. Hati Iman hancur. Adiknya bukan hilang, tetapi dibunuh kerana mempertahankan prinsip. "Buku nota tu. Mana buku nota yang Haziq tulis tu?" tanya Iman, menahan marah. "Mungkin dah jatuh ke tangan mereka. Zamarul cari buku tu macam orang gila." "Tak," fikir Iman. "Haziq bukan seorang yang cuai. Dia pasti menyembunyikannya di tempat lain dan meninggalkan petunjuk yang hanya kakaknya boleh faham." "Farid, sebelum Haziq hilang, ada tak dia pesan apa-apa? Atau sebut pasal tempat yang dia selalu pergi?" Farid berfikir sejenak, kemudian matanya bersinar. "Ada. Dia selalu sebut pasal markas rahsia zaman kanak-kanak dia dengan kakak. Sebuah rumah api usang di hujung utara pulau. Dia kata kat situ dia rasa tenang. Dia akan tengok kompas ayah dan ingat kakak." Rumah api. Kompas. Iman tersentak. Itu bukan sekadar cerita kenangan. Itu adalah kod rahsia terakhir adiknya. Dia kini tahu ke mana dia harus pergi. Masa berlalu. Iman, sebagai Leftenan Muda Siti Aisyah, terus mencari peluang ke rumah api itu. Peluang itu datang dalam bentuk satu krisis. Latihan ikhtiar hidup gabungan besar-besaran diadakan. Selama beberapa hari, pasukan perlu bertahan hidup di hutan liar pulau itu dengan hanya berbekalkan peta dan kompas, tanpa makanan dan air. Pengarah latihan itu sudah tentu Kolonel Miller. Dia mahu menggunakan peluang ini untuk memalukan patung kecil itu di hadapan semua pegawai asing. Pasukan yang sampai di titik penamat paling awal dengan keadaan sempurna akan dapat cuti khas seminggu, umum Miller dengan angkuh. Tapi, komander pasukan yang paling corot akan dihukum secara memalukan di depan semua orang. Dia sengaja meletakkan anggota-anggota yang paling lemah dan tidak berpengalaman dalam pasukan Iman, dan memberikan mereka laluan paling berbahaya. Namun, Miller tidak tahu siapa yang sedang dia cabar. Sebaik latihan bermula, Iman tidak sedikit pun gentar. Bagi Serikandi Laut, hutan ini ibarat taman permainan. Dia memimpin pasukannya meredah laluan sendiri, bukan laluan dalam peta. Dia mencari jalan menggunakan bintang dan lumut pokok, membezakan tumbuhan beracun dan yang boleh dimakan dengan mudah.
Dia membuat jerat untuk menangkap haiwan liar dan menangkap ikan dengan tangan kosong di pesisir pantai. Anggota pasukannya yang mulanya ragu-ragu kini memandangnya dengan rasa kagum dan hormat. Mereka mula mempercayainya sepenuhnya. Di titik penamat, Miller dan pegawai-pegawainya sedang menunggu sambil minum kopi, menjangkakan pasukan elit asing akan tiba dahulu. Tiba-tiba, dari celah kabus tebal, sekumpulan tentera muncul. Ia adalah pasukan Iman. Mereka kelihatan bersih, teratur, malah membawa seekor babi hutan yang siap disalai sebagai buah tangan. Wajah Miller berubah pucat. Pasukan yang disangkanya paling lemah telah menewaskan semua pasukan elit lain dengan jurang yang besar. Tak guna, desis Miller. Egonya hancur berkecai. Kebenciannya memuncak. Dia bertekad untuk melenyapkan wanita ini sepenuhnya. Dia menghampiri Iman dengan senyuman palsu. Sangat mengagumkan, Lieutenant Siti. Sayang bakat macam ni disia-siakan. Sebagai tanda tahniah, malam ni ada parti khas di kapal layar pribadi saya. Awak wajib hadir. Itu bukan jemputan. Itu adalah perangkap maut. Iman tahu niat membunuh di mata Miller, tetapi dia tidak mengelak. Inilah peluang untuk ke rumah api itu. Parti di atas kapal layar mewah itu dihadiri oleh Miller dan kuncu-kuncunya. Iman hadir, berlakon polos. Apabila Miller dan Zamarul mabuk dan sibuk berbual, Iman menyelinap keluar. Dia menurunkan sebuah bot keselamatan kecil ke laut tanpa bunyi dan mendayung dalam kegelapan menuju ke hujung utara pulau. Di dalam kabus, dia melihat cahaya malap. Rumah api usang yang sudah berkarat. Dia teringat kod rahsia mereka, penyu melihat ke utara, jantung ketiga di bawahnya. Itu adalah ayat dalam peta harta karun zaman kanak-kanak mereka. Iman mencari batu besar yang berbentuk seperti kepala penyu menghadap ke utara. Dia mengalihkan batu-batu di bawahnya. 1, 2. Dan di bawah batu ketiga, dia menemui bungkusan plastik. Di dalamnya, sebuah buku nota usang. Sarjan Haziq. Tangan Iman menggeletar. Dia membuka buku itu. Di dalamnya tertulis segala jenayah Miller dan geng hantu laut secara terperinci. Miller menggunakan kuasa tenteranya untuk memborot hak perikanan nelayan tempatan, menjual bekalan tentera di pasaran gelap, dan menerima rasuah untuk pembuangan sisa toksik haram. Dan halaman terakhir. Tulisan tangan Haziq yang bergegar, mereka jadikan kami hamba. Miller dan kuncu-kuncunya bukan sahaja membunuh, tetapi menculik anggota yang menentang, memalsukan kematian mereka, dan menghantar mereka ke sebuah pulau tak berpenghuni berdekatan untuk dijadikan buruh paksa di ladang haram Miller. Haziq. Iman meraung dalam hati. Adiknya mungkin masih hidup, diseksa sebagai hamba. Dia menyimpan buku itu di dalam bajunya. Dia mesti membawa bukti ini keluar. Namun, ketika dia hendak kembali ke bot, lampu suluh menyilaukan matanya. Dah jumpa. Tu dia. Suara Zamarul. Iman dikepung. Zamarul, anggota geng hantu laut, dan beberapa tentera asing bersenjata lengkap telah menunggunya. Bagi balik buku tu, Lieutenant Siti. Atau patut aku panggil, Lieutenant Commander Nurul Iman. Zamarul tersenyum sinis. Identitinya sudah terbongkar. Macam mana kau tahu? Bau askar kau tu. Sama busuk macam adik kau. Bau orang yang acah-acah suci, ejek Zamarul. Arahan Kolonel Miller, ambil buku tu, dan pastikan kau hilang di laut akibat kemalangan. Iman mencabut pisau kombatnya, cuba melawan. Dia berjaya mencederakan Sarjan Kamal, tetapi jumlah musuh terlalu ramai. Bak! Hentakan kuat di kepala membuatnya rebah. Pandangannya gelap. Apabila dia sedar, dia sudah berada di atas bot laju, diikat ketat. Degil sampai ke sudah, kata Zamarul sambil memijak muka Iman. Dia merampas buku nota Haziq dari baju Iman. Dengar sini, kata Zamarul sambil ketawa jahat. Dia mula mengoyakkan halaman buku nota itu satu persatu dan mencampakkannya ke laut. Adik kau pun menderita macam ni sebelum mati.
Dia merayu minta jumpa Mark. Hodoh betul rupanya. Tidak. Iman menjerit di sebalik kain sumbatan mulutnya. Wasiat adiknya dimusnahkan di depan matanya. Setelah helai terakhir dibuang, Zamarul memberi isyarat. Sekarang, kau pergi ikut adik kau. Bus! Iman dicampakkan ke tengah laut yang gelora. Dia tenggelam ke dalam kegelapan. Namun, di saat maut menghampiri, Serikandi laut bangkit. Dia mengeluarkan bilah tersembunyi dari mulutnya, memotong tali di tangan dan kakinya dengan tenang. Dia tidak terus naik ke permukaan. Sebaliknya, dia berenang seperti ular laut, mendekati bot laju itu dari bawah air tanpa sebarang bunyi. Di atas bot, 4 syaitan itu sedang bergelak ketawa meraihkan kemenangan. Mereka tidak sedar malaikat maut sedang memanjat naik dari belakang bot. Iman naik ke atas dik dengan senyap, pisau di tangan. Matanya bukan lagi mata manusia, tetapi mata hantu laut yang menuntut bela. Dia menghampiri Sarjan Kamal yang sedang mabuk di belakang. Selamat jalan, Haziq. Dan kakak dia sekali. Belum sempat ayatnya habis, hulu pisau Iman menghentak belakang kepalanya. Bah! Kamal tumbang tanpa suara. Iman bergerak pantas, menumbangkan Sarjan Rashid dan Kopral Daud sebelum mereka sempat sedar apa yang berlaku. Kini tinggal Zamarul di tempat duduk pemandu, sedang menyanyi riang sambil memandu bot. Iman meletakkan bilah pisau yang sejuk di leher Zamarul. Zamarul kaku. Dia menoleh perlahan dan melihat wajah Iman yang basah kuyup, merenungnya dengan pandangan membunuh. Macam mana? Suaranya terketar-ketar. Adik aku kirim salam dari neraka, bisik Iman. Hubungi Miller. Cakap kerja dah selesai. Bukti dan saksi dah dihapuskan. Zamarul, ketakutan, menurut perintah. Setelah panggilan tamat, Iman menghentak kepalanya hingga pengsan. Dia mengikat keempat-empat mereka seperti bungkusan sampah. Kemudian, dia mengeluarkan kompas ayahnya dan menekan butang kecemasan. Kod, Serikandi terkandas. Isyarat itu dihantar terus ke pusat operasi pertahanan di Kuala Lumpur. Di sana, Laksamana Rahman melihat kod merah berkelip di skrin gergasi. Serikandi terkandas. Anak didiknya dalam bahaya besar. Sambungkan talian ke semua unit, jerit Laksamana Rahman. Aktifkan protokol badai. Semua pasukan khas laut, Pascal, dan unit udara, bergerak ke koordinat ini sekarang. Beritahu Panglima Angkatan Bersekutu, ada serigala dalam rumah kita. Di kapal layar, Miller sedang menikmati whisky, menyangka semuanya sudah selesai. Tiba-tiba, radar menunjukkan beratus-ratus titik merah mendekati pulau itu dengan kelajuan tinggi. Dop 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 dop. Bunyi kipas helikopter tempur memecah kesunyian malam. Puluhan helikopter tentera Malaysia memenuhi ruang udara. Kapal-kapal perang mengepung pulau itu. Apa ni, jerit Miller? Adakah ini latihan? Kenapa tak ada notis? Dia cuba menghubungi bilik kawalan, tetapi tiada jawapan. Tiba-tiba, radio peribadinya berbunyi. Suara Panglima Tertinggi Pasukan Bersekutu kedengaran tegas. Kolonel Miller, Code Wolf and the House, telah diaktifkan. Kami dimaklumkan ada elemen musuh dalaman di kem kamu. Serah diri segera. Sebelum Miller sempat memproses, anggota Pascal berpakaian serba hitam turun dari helikopter menggunakan tali, memecahkan tingkap dan menyerbu masuk. Turun senjata. Tangan di atas kepala. Dalam sekelip mata, empayar Miller tumbang. Dia diheret keluar ke pantai. Di sana, ratusan tentera Malaysia sudah berbaris membentuk separuh bulatan, memandangnya dengan penuh kebencian. Di tengah-tengah mereka, Laksamana Rahman berdiri tegak. Ini salah faham. Saya pegawai bersekutu, Laung Miller. Laksamana Rahman tidak menjawab. Dia hanya memandang ke arah laut. Sebuah bot laju muncul dari kegelapan. Ia dipandu oleh seorang wanita yang basah kuyup, Nurul Iman. Di belakangnya, 4 orang pengkhianat negara terikat seperti ikan. Iman melangkah turun dari bot, berjalan dengan tenang ke arah Miller.
Anggota tentera yang berbaris serentak memberikan tabik hormat kepadanya, bukan kerana pangkat, tetapi kerana penghormatan. Iman berhenti di hadapan Miller. Kau ni siapa sebenarnya? Tanya Miller, menggigil. Laksamana Rahman melangkah ke hadapan, dan di hadapan semua orang, beliau memberikan tabik hormat kepada Iman. Selamat pulang, Lieutenant Commander Nurul Iman. Mata Miller terbeliak. Lieutenant Commander. Iman tersenyum sinis. Aku adalah wanita yang kau buang ke dalam laut. Lieutenant Commander Nurul Iman, tentera laut di Raja Malaysia. Dan aku datang untuk tuntut bela adik aku. Dia menyerahkan buku nota yang sebahagiannya telah diselamatkan dan disusun semula, dari poket Zamarul atau bukti lain yang dikumpul, kepada Laksamana. Tuan, bukti telah diamankan. Ketua Polis Tentera Bersekutu yang turut hadir menghampiri Miller. Kolonel John Miller, awak ditahan atas tuduhan membunuh, rasuah, dan jenayah perang. Awak memalukan seragam awak. Ketika Miller digari dan dibawa pergi, Iman bertanya satu soalan terakhir. Mana adik aku? Miller hanya menunduk. Siasatan mendedahkan segala-galanya. Miller dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol di negara asalnya. Zamarul dan geng hantu laut dijatuhkan hukuman mati dan penjara seumur hidup oleh Mahkamah Tentera Malaysia kerana pengkhianatan. Namun, misi Iman belum tamat. Berdasarkan maklumat, satu operasi rahsia dilancarkan, Operasi Pulang. Sasarannya, Pulau Hamba, Pulau Hitam, tempat tawanan disembunyikan. Iman memimpin pasukannya menyerbu pulau itu. Mereka menemui kem buruh paksa yang menyedihkan. Puluhan askar yang dilaporkan hilang ditemui kurus kering, dipaksa bekerja di ladang haram. Iman berlari mencari satu wajah. Di sudut pondok usang, dia menemui seorang pemuda yang hampir tinggal tulang dan kulit. Haziq. Adiknya membuka mata perlahan-lahan. Kakak. Kakak hidup lagi. Ya, Haziq. Kakak dah sampai. Semua dah berakhir. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pantai di Terengganu. Iman dan Haziq, yang kini semakin pulih, berjalan menyusuri pantai. Kakak, kata Haziq. Saya nak kekal dalam tentera. Kau pasti? Selepas apa yang jadi? Ya. Saya dah tengok neraka. Dan saya tengok bidadari yang selamatkan saya dari neraka tu. Haziq tersenyum memandang kakaknya. Saya nak jadi macam kakak. Saya nak jadi pelindung kepada orang lain. Kalau kakak jadi rumah api saya pun nak jadi rumah api untuk orang lain. Iman tersenyum dan mengusap kepada adiknya. Di belakang mereka, laut yang tenang menjadi saksi kebangkitan semula sebuah harapan. Kisah Lieutenant Commander Nurul Iman bukan sekadar kisah balas dendam. Ia adalah peringatan bahawa apabila sistem rosak, keberanian seorang individu mampu meruntuhkan tembok kezaliman, walaupun musuh itu kelihatan mustahil untuk dikalahkan. Apa yang akan anda lakukan jika berada di tempatnya? Adakah anda akan mendiamkan diri demi keselamatan diri, atau adakah anda akan bangkit melawan arus? Jika kisah ini menyentuh hati anda, sila tekan butang suka dan kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana mendengar.